Terasa lesu pada bulan puasa? Jom saya sharekan rahsia kekal bertenaga pada bulan puasa. InsyaAllah. Jom. Pertama, kita jangan ambil makanan yang berat sahaja. Tapi kita ambil makanan yang boleh tahan tenaga yang sangat lama sepanjang kita puasa. Macam kurma, macam oat, macam air kosong. Kita memperbanyakkan makanan yang macam itu. Okey? Kedua, jangan tidur selepas subuh. Nanti boleh menguras tenaga dengan lebih banyak tau. Kalau tak nak menguras tenaga lebih banyak, boleh membaca Al-Quran ataupun buat kerja-kerja ringan. Jangan tidur tau lepas subuh. Yang ketiga, kita amalkan minum air kosong dengan banyak. 8 kali sehari. Macam mana 8 kali sehari dalam bulan puasa? 2 pada waktu sahur, 4 pada berbuka puasa dan 2 lagi mungkin sahur pada esok harinya pula. Okey? Keempat, kita jangan ambil makanan yang manis atau berminyak. Memanglah nampak sedap tapi akan cepat buat badan kita letih. Kalau boleh, ambil pun makanan yang sihat sahaja. Senang kan? Jadi kalau boleh, kita mengamalkan pemakanan yang sihat pada bulan puasa bagi tidak menguraskan tenaga yang terlalu banyak untuk pada bulan puasa juga. Okey? Bermanfaat? Sila share.